Dia punya tiang dia ni memang agak, aku dah tak pakai lah. Mungkin akan apa, habis dia punya perkhidmatan dia, geng. Tapi aku ni pakai sampai 2 pack, geng. Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Kita hadapan. So saya dah buka bahan valve intake dengan valve exhaust. Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. So pada video season kali ini, aku nak masih settle lagi pada engine motor CFZ aku, seperti mana pada season yang sebelum ni. Sorry lah guys, aku baru lepas daripada demam, tiba-tiba suara aku pula yang berubah, jadi kacau sikit. So korang doakanlah yang terbaik untuk aku supaya aku sembuh daripada demam dan batuk. Okay guys, so ini adalah engine motor CFZ aku. Beratnya. Ini adalah engine motor CFZ aku. Yang sebelum ni aku dah lerai, tukar kulit baru, pasang crankshaft yang baru, berserta dengan oil pump dan komponen-komponen dalaman pada enjin CFZ aku ni. Seperti mana yang aku bagi tahu pada live dekat TikTok, semua part-part ni adalah part-part yang baru. Tiada lagi kesan-kesan part-part yang tertinggal, sisa-sisa demak, tiada lagi. So aku dah masuk semua part-part ni adalah part yang EFI. So no more demak. And then kita tengok pada yang sebelah pada bahagian clutch. Ini dia. So ini adalah yang shaft starter, clutch apa semua ni. So ini adalah yang EFI semua, termasuk dekat yang plastik ni pun adalah yang EFI, tiada lagi yang demak dah. So kalau korang nak tukar part-part yang brand demak, korang boleh tukar lah, dari demak ke EFI. Cuma yang ni bintang ni memang kena pakai yang salah, seperti mana yang aku bagi tahu pada video sebelum ni, tentang yang mana berkaitan dengan gear sangkut, korang boleh pakai lah yang asal ni. Disebabkan yang aku nak tukar dia punya bintang ni, pakai yang bintang original yang EFI, tapi aku nak tekan dia punya gear ni masih dalam keadaan sangkut. So disebabkan dia punya bintang dia ni, satu, kemungkinan bintang ni tebal, yang kedua, bintang yang aku nak tukar ni kemungkinan dia punya, di setiap dia punya bucu-bucu ni ada yang masih panjang berbeza pada yang Orimoto. So aku pakailah yang Orimoto. So tiada lagi lah masalah isu-isu gear sangkut-sangkut ni. Yang mana korang duk tanya dekat aku, abang pakai tiang apa dekat enjin motor demak abang? Okey, untuk pengetahuan korang, yang mana korang DM dekat aku dan bertanyakan tentang tiang enjin motor CFZ aku. Okey, aku sekarang ni dah tak pakai tiang enjin demak EFI, aku tak pakai dah. Aku sekarang ni pakai tiang yang ini, geng. Aku sekarang ni pakai tiang yang SYM punya, geng. SYM. So apa kelebihan tiang SYM ni? So tiang SYM ni, kelebihan dia punya tiang dia ni memang agak keras lah. So kalau korang nak ikat ketat-ketat pun memang tak ada isu lah tentang tiang patah. Kalau korang nak pakai spek besar-besar ke, so tiada lagi lah isu tiang patah ni. So itulah dia punya kelebihan tiang SYM ni. So kalau korang tengok pada video sebelum ni, aku ada bagi tahu dekat korang tentang kulit enjin yang aku nak pakai ni, yang
dari Demak ke Demak. Satu, dia punya dekat bracket dia ni memang dia besar lah. Bracket lubang tiang ni memang agak besar. Tapi apabila aku nak masuk yang tiang ori motor Demak ke kulit bahagian clutch Demak, dari Demak ke Demak, memang dia tak ngam. Disebabkan dia punya lubang bracket skru ni dia memang agak besar. Ia berbeza lah daripada yang EFI. EFI SYM dia memang ngam-ngam lah. So aku kemungkinan dia punya dekat crankcase belah kelas ni lah dia problem dekat lubang bracket skru. So aku pun sarungkan dia punya tiang ori motor ke crankcase belah kelas ni, lubang bracket tiang ni. So dia jadi tak ngam. Lepas tu aku tukar pakai yang EFI, memang tak ngam. Memang tak, dia macam ada longgar. Lepas tu aku pun pakai yang aku pun cuba pakai yang ori motor balik. Memang dia betul-betul tak ngam. Memang dia tak ngam. Dia bermasalah pada bahagian lubang trip ni lah. Lubang trip pada bahagian kulit enjin belah clutch. Tu je geng. So aku pun buat keputusan, aku pun belilah kulit yang belah ni, yang EFI punya. So alhamdulillah aku pun sarungkan, alang-alang tu aku sarung pakai tiang SYM. And then alhamdulillah tiada isu lagi lah tentang lubang lubang bracket tiang EFI ni. Tiada isu lagi. Disebabkan dia punya tiang dia ni memang smooth geng. Memang smooth dan memang agak-agak keras lah. So tiada lagi lah. Buat masa sekarang ni memang tiada lagi lah. Tiada isu lagi lah tentang tiang-tiang patah ke. Yang nak pakai spek-spek besar ni memang memang amat sesuai lah. Kalau nak pakai yang spek-spek besar ni, tiang dia memang tiang yang kuat. Tiang daripada SYM. Korang dah tengok video tentang hasil enjin setelah aku pasang bahagian crankcase pada kulit enjin baru CAZ. And then satu lagi aku lupa nak bagi tahu dekat korang tentang bahagian gearbox dia. Tentang bahagian gearbox. Gearbox aku dah dia punya sprocket gigi gearbox tu aku dah tukar geng. Aku dah tukar daripada ori motor ke brand Towaki. And then satu lagi dia punya shaft gearbox ni, kedua tu aku dah tukar pakai yang original EFI. Cuma hanya tinggal pada bahagian bintang je lah. Aku masih mengekalkan pakai yang ori motor. Disebabkan pada video tadi aku dah bagi tahu dia punya bahagian bintang dia tu, yang original EFI tu ada masalah pada bahagian sangkut lah. Sangkut, and then dia punya bintang dia agak tebal. Satu lagi dia punya bucu bintang ni mana? Okay, aku nak pusing dulu. Ni pada bahagian bintang ni yang aku nak tukar. Mana pada bahagian bintang ni aku nak tukar, dia ada masalah pada hujung lah. Bucu-bucu dia ni ada bahagian hujung, disebabkan dia punya panjang tu masih ada lagi. So alang-alang daripada nak nipihkan and then nak lay dia punya pendek-pendek ni, aku fikir-fikir lebih baik aku pakai yang ori motor lah. So sebelum ni ori motor tak ada isu lagi lah. Tentang gear sakut menyangkut tak ada lagi. So aku pun membuat keputusan aku pakai yang ori motor. So dia punya bush block ni aku pakai brand daripada ni geng, original Honda. Aduh, sing yelah kalau pakai exhaust hopper ni. Aduh. Okay, ini dia punya bush block ni. Aku pakai yang original EFI Thailand ni. Ni original EFI Thailand.
alang-alang tu aku beli part lah, sebab aku nak pasang head block terus. Mula aku nak pasang block, and then aku nak pasang head terus. Head ni kemungkinan aku dah tak pakai lah. Head yang ni head yang Orimoto ni kemungkinan aku dah tak pakai lah. Mungkin akan habis dia punya perkhidmatan dia, geng. Kemungkinan habis dia punya perkhidmatan dia. Setakat aspek sebelum ni pada 53, geng. Aspek sebelum ni aku pakai 53 memang tak ada masalah lah. So untuk geng-geng Demak yang masih mengekalkan pakai head Orimoto ni, memang tak ada masalah lah. Yang mana korang nak aspek 53. So untuk enjin motor CLZ aku ni, aku nak salin head baru lah. Aku nak salin head baru. Sebab apa, geng? Aku dah malas dah. Nak pakai head yang ada nama Demak ni. Aku dah tak nak pakai dah, geng. So kalau boleh aku nak tukar one set terus. Tiada lagi nama Demak. So aku nak masuk dekat enjin motor CLZ aku ni, Welcome EX5. Welcome EX5, the power of dream. So itu je lah, geng. So head EX5 ni sudah habis perkhidmatan dia. Head EX5 pula, head Demak ni sudah habis dia punya perkhidmatan dia. Aduh, batuk-batuk ni susah, geng, nak buat kerja. Asyik-asyik batuk je. Bila lah nak sembuh, geng? Korang doakanlah yang terbaik untuk aku, supaya aku ni sembuh daripada demam dan sembuh daripada batuk, geng. Aduh, batuk-batuk ni susah, geng. Aduh. So itu je lah, geng. So untuk head Demak ni, bye bye, selamat tinggal head Demak. And untuk kulit enjin motor CLZ aku ni, aku nak salinkan pakai sarang head EX5 pula, geng. Sarang head EX5. So untuk enjin motor CLZ aku ni, blok yang aku nak pasang pada enjin motor CLZ aku adalah blok daripada ini, geng. Blok daripada TEC size 54mm, geng. Size 54mm. Sebelum ni aku pakai brand TEC juga, tapi aku pakai blok size 53. Alang-alang tu aku nak aspek terus pakai 54. Bukan untuk lesen-lesen, geng. Bukan untuk lesen-lesen. Untuk kesedapan dan kegagahan pada enjin motor CLZ aku. Untuk long distance, memang sangat-sangat lah disarankan pakai blok 54 ni. Dia punya piston pula, aku pakai piston yang brand Taicom. Semestinya brand Taicom. Kalau korang tengok pada video sebelum ni pun, yang aku pakai aspek 53, memang aku pakai piston Taicom juga, geng. So kedua-dua brand ni memang sudah ada pada video sebelum ni yang aku pakai aspek 53. Tapi untuk video kali ni aku aspek tapi aku pakai brand yang sama, geng. Brand yang sama. Cuma piston, cuma aku pakai sarang blok yang ni brand TEC. Cuma piston aku pakai piston yang ni. Bukan aku pakai piston yang ni, aku pakai piston yang ni. So itu sajalah, geng. And then satu lagi dekat dia punya sensor gear ni, yang mana korang nak pakai, yang mana korang tak nak pakai sensor gear, tapi yang korang nak, yang mana korang pakai kulit enjin yang brand yang brand-brand macam ni, yang dia tidak datang dengan korek dengan sensor gear ni, korang boleh pakai lah yang brand yang aku pakai ni. Yang aku pakai ni adalah brand daripada Honda, geng. Ni Honda. Ini adalah penutup sensor gear. Penutup sensor gear. So benda ni aku sarung dekat sini, sebab apabila aku nak masuk dia punya sensor gear tu, dia punya ruang lubang ni dia agak sempit. Memang tak ngam lah. So aku pun alang-alang tu aku pakai penutup lah. Sebab benda ni aku beli dalam mahal, datang daripada jauh pula. Lepas tu nak korek-korek lagi, aku rasa sayang pula kulit enjin ni. So alang-alang tu aku pakai penutup, and aku pakai benda ni, brand daripada Honda.
And then dekat bahagian mana? Okey, pusing pula geng. Aku pusing pula ni. So dia punya plastik putih ni dekat bahagian kelas ni aku pakai yang brand EFI geng. Bukan aku pakai yang Orimoto, aku pakai brand EFI. Ni daripada Honda EFI. Made in Malaysia punya. Ini adalah original geng. Dua-dua ni aku pakai yang aku pun tak tahulah. Sebab sebelum ni memang ada isu lah dia tanpa stiker macam ni. Dia tanpa stiker macam ni. Tapi aku tak apa sure sangat lah sama ada yang ni original ke atau sebaliknya macam mana. Itu aku tak tahu. Tapi apa-apa pun, asalkan kalau ada dua benda ni, memang boleh pakai dekat bahagian belah sensor gear dengan bahagian clutch ni. So bagi aku tak ada masalah. Tak kira lah original ke, local ke, asalkan ada benda barang tu, pandai setting, pandai pasang, insya-Allah akan bertahan lama lah. Dia punya part-part yang korang nak pasang dekat bahagian enjin tu. Gasket dekat bahagian crankcase dengan dia punya bahagian blok ni, aku pakai gasket apa geng? Gasket ni aku pakai sampai 2 packing geng. 2 pack aku pakai gasket. Tengah orang pakai 2 keping gasket, 4 keping gasket. Tapi aku ni pakai sampai 2 pack geng. 2 pack gasket. Lain daya lain ni geng. Ni dia aku pakai ni. Ni gasket ni. Gasket brand daripada Ashoka ni. Sebab kenapa aku pakai ni geng? Sebab aku nak pakai ni kira aku nak pasang sekali terus lah geng. Sekali buka, sekali pasang. So tak nak lagi lah nak pening-pening kepala sampai terkoyak gasket apa semua. Supaya untuk enjin motor COZ aku ni, insya-Allah kalau dah siap ni, tiada lagi lah isu-isu leaking ke, isu-isu apa ke. So untuk enjin motor COZ aku ni, apabila aku pakai spek 54 ni, insya-Allah tiada lagi lah isu-isu untuk aku nak uji test pada enjin motor COZ aku. So aku dah siap pasang blok yang spek 54 pada enjin motor COZ aku. Ini dia spek 54. So dari segi pemasangan piston ni pun memang aku dah pasang dengan setting yang betul. Begitu juga aku pasang kedudukan piston pun memang dah betul-betul ngam. So tak ada apalah. Cuma sekarang ni aku kena cari head yang baru geng. Head yang baru. The next morning. Pada video keesokan harinya, so apa yang korang tengok di depan ni adalah bahagian clutch dan barang apakah yang aku akan pasang pada enjin motor COZ aku, bahagian clutch. So aku akan pakai brand yang ini geng. Brand daripada HHM. So kenapa pemilihan aku pilih brand oil pump daripada HHM, disebabkan yang Orimoto pakai yang oil pump yang standard. So apakah perbezaan oil pump standard dengan oil pump brand HHM? Disebabkan dia punya gigi dia ni agak berbeza. Ni gigi sprocket oil pump ni, dia agak berbeza daripada yang standard punya. So kalau standard dia pun dari segi aliran minyak hitam tu nak pergi ke head, dia agak lambat lah. Pusingan dia tu
dia agak lambat kalau yang standard. Tapi kalau pakai yang racing punya HHM ni dari segi pancutan oil pump dia tu, pusingan oil pump dia tu, dia agak cepat. Dia agak cepat lah. Tapi aku belum pernah pakai lagi lah. Ini adalah first time bagi aku lah. Aku akan mencuba dan aku nak merasai pakai oil pump daripada HHM untuk aku nak pasang ke enjin motor si Evo Z aku. Okay guys, so aku dah buka unboxing daripada kotak ni, kotak oil pump. Dan ini adalah oil pump yang aku buka daripada plastik tadi. Dia bagi sekali dengan skru. Ini ada 2 biji skru, 2 batang skru. So ini rupa oil pump yang sebenar, oil pump daripada HHM. So dari segi dia dah bagi minyak dah. Dia dah bagi minyak. So untuk perjalanan oil pump ni akan berjalan dengan selancar-lancarnya. So inilah rupa oil pump yang sebenar daripada HHM. Ini dia punya gigi. Inilah perbezaan gigi sprocket oil pump yang standard dengan oil pump yang racing punya. So tengok geng, ada jarang-jarang. So dari segi perjalanan oil pump ni lebih padu lah. Lebih padu dan lebih lancar berbanding oil pump yang standard. Ini dia geng. So aku akan pasang ke enjin si Evo Z aku ini geng. So yang ni yang bush ni, yang aku dah tanam bush ni, ini bush ni aku pakai daripada yang original Thailand. Ni daripada original Thailand, Honda punya geng, EFI. So ini aku akan pasang bush. Aku dah siap-siap dah tanam bush ni. So tak perlu nak pening kepala lagi geng. So jom mari kita pasang. A few moments later. Alright guys, so sekarang ni aku dah siap pasang oil pump. Ini dia geng, rupa oil pump. Ini dia. So sekarang ni aku nak pasang dekat bahagian clutch pula. Daripada roller bahagian block punya, tapi aku ambil yang big punya, yang besar, daripada Taicom. Ini dia daripada Taicom. Aku nak pasang dekat bahagian belah blok. So aku dah siap pasang roller block dengan berserta dengan rantai lah geng. Rantai ni aku pakai rantai daripada brand IKK lah. So korang boleh tengok lah pada video sebelum ni. So alang-alang daripada aku pakai roller block yang standard, aku pakai yang roller block yang besar lalu lah geng, daripada brand Taicom ni. So kelebihan roller block besar ni, dia lambat habis lah. Itu je lah geng. So bahagian magnet aku dah siap pasang dah. Cuma ada tinggal part-partnya lagi yang belum pasang. Nanti di next content lah. So video pun dah agak panjang dah ni. Dah melebihi pada 20 minit dah ni geng. So mari kita tengok dekat sebelah ni. Yang mana korang boleh tengok lagi. So yang ni sebelah ni aku dah siap pasang oil pump. Aku dah siap pasang dah. Daripada HHM. Yang ni pun aku dah siap pasang dah ni. Dia punya dia punya cicin dia ni. Cicin dia ni. Ni. Ini dekat bahagian kelas ni berserta dengan plastik aku dah siap pasang. Cuma hanya tinggal aku nak masukkan dia punya bahagian mangkuk kelas saja geng. Bahagian mangkuk kelas saja. So nantikan di next video geng. So itu saja yang aku boleh tunjuk dekat korang. Tapi masih ada lagi part-part yang aku belum pasang pada enjin motor si Evo Z aku. Nantikan di next video guys. Nantikan di next video. So korang jangan lupa sila subscribe dan follow di TikTok aku guys. Sekali lagi korang jangan lupa subscribe di channel YouTube aku dan korang jangan lupa follow di TikTok aku guys. So kita akan berjumpa di next video, di next episode. Assalamualaikum and bye bye.